Dia buat jaga duduk di Singapura sampai saya sekolah. Lepas itu dia Melaka, Penang, Singapura, semua British subject. British subject, jadi kita boleh duduk sini lah. Siapa yang lahir dekat Penang, Singapura, Melaka. Sebab negeri selat. Negeri Selat. So dia automatik kita boleh datang je terus. Boleh duduk ya. Boleh duduk UK. Tak perlu pasport pun Tak ada. Jadi dulu Atuk bila sampai sini, dalam duduk 3 bulan macam tu, Atuk tengok tempat ni tak ada api, tak ada apa semua. Tak ada api? Tak ada api. Pakai kayu. Pakai colok tu kan. Colok gas tu. Singapura dah ada. Singapura semua dah ada api. Kita lagi maju lah dari sini. Kita ya. Pasal baru habis perang kan. Melaka? Melaka tak ada. Jadi kita semua aku minta balik. Sebab tak ada api. Tengok gelap aja. Pukul 3 dah tak ada. Tu tak ada gelap. Semua asap aja. Rumah semua pakai arang. Jadi Atuk nak minta balik sama immigration. Dia tanya Atuk, kau nak balik apa nak bikin? Kau British pergi cari kerja sini. Immigration tu orang immigration sini orang putih lah. Oh dia cakap apa nak balik? Apa nak balik pergi cari kerja. Dia bilang you British. Itu Atuk duduk sini lah. Tu Atuk tak balik tu. Atuk sampai tak balik, sampailah Atuk nikah dekat sini lah. Arwah tu. Jadi Atuk pun nikah kat sini sampai dapat anak 7. 7 orang anak. 7, 4 perempuan, 3 laki-laki. Alhamdulillah.